Allah menugaskan Nabi mengajar manusia beribadat dan mengajar berpolitik, menegakkan negara masyarakat majmuk, bukan sahaja orang Arab, dimulakan orang Arab, kemudian negara besar. Sehingga Islam memerintah wilayah yang paling besar dalam sejarah manusia. Di timurnya Nusantara, alam Melayu, di baratnya pantai barat Afrika, di utaranya Asia Tengah, Spanyol, dan selatan dan tengah Afrika. Paling luas. Boleh memerintah masyarakat majmuk dengan baik. Dan Allah jadikan hasil-hasil bumi banyak di wilayah-wilayah tempat orang Islam. Minyak tempat orang Islam, tanian tempat orang Islam, industri asal orang Islam, untuk memimpin manusia dengan berjaya selama 1300 tahun. 1300 tahun Islam jadi kuasa besar dunia. Dan Allah jadikan kehidupan manusia di atas muka bumi satu ujian. Sama ada mereka ikut perintah Allah atau mereka lawan perintah Allah. Ada manusia yang ikut hawa nafsu, tak guna akal. Ada ilmu, tak guna akal, nafsu, tamak. Maka timbullah penjajahan, penaklukan, perhambaan sesama manusia. Dan negeri Islam menjadi sasaran. Semua negeri lemah jadi sasaran. Dijajah oleh negara-negara barat. Dijajah negara barat, termasuk tanah Melayu kita, dijajah. Oleh kerana kekuatan umat dalam mentadbir, mengurus daripada kewajipan politik, penjajah mengambil langkah untuk melemahkan orang Islam dari segi kepahaman politik. Maka orang Islam berpendapat politik ni kotor, politik ni najis, politik ni menipu. Hal politik ni kewajipan yang Allah Ta'ala tetapkan. Kelebihan sangat besar kalau mereka sangat adil. Akibat serang pemikiran ini, orang Melayu jadi jahil. Sebab itulah mereka merancang untuk melemahkan orang Islam memimpin seluruh manusia. Kita saksikan bagaimana masyarakat Melayu Malaysia yang agama Islam ini, walaupun Tuhan tetapkan orang Melayu di tanah Melayu, mereka tak fanatik. Mereka semua kaum datang ke sini. Seorang keluarga Cina, keluarga India boleh hidup di kampung Melayu, boleh meniaga, boleh tak jadi masalah. Ini sifat Islam yang masih ada pada orang Melayu. Ini mesti sedar. Semua kaum kena sedar. Malangnya orang Melayu dia lemahkan kepahaman politik. Kerana nak menghalang orang Melayu, dia memimpin memerintah negara. Macam orang Arab juga. Dia halang, dia rujuk nak Israel. Dia tak mahu orang Islam memimpin. Ini yang berlaku. Maka berlakulah kejahilan politik. Politik ni maknanya memerintah negara, memilih pemimpin. Bila ada pilihan raya, orang Melayu tak mahu keluar mengundi. Tak, kan politik ni tak penting. Tak mahu keluar mengundi. Ini dididik, diajar oleh penjajah. Tak mahu keluar mengundi. Menyebabkan orang lain keluar mengundi. Menyebabkan kuasa mereka akan hilang. Ini menimbulkan ketegangan di masa yang akan datang. Perpecahan sama kaum masa akan datang. Akan berlaku begitu. Ini agenda berarti untuk mengadu dombakan negara kita.